Movie Titanic ni dikeluarkan pada tahun 1997, tapi dah tahun 2023 ni baru aku dapat layan cerita Titanic ni. Tapi sebelum apa-apa, shout out to GSC kerana sebab mereka lah aku dapat tengok movie ni dalam 3D IMAX with laser, which is the first one dekat Malaysia. Kalau korang nak try 3D IMAX with laser ni, korang bolehlah pergi dekat GSC IOI City Mall Putrajaya. Dan untuk movie Titanic ni, korang boleh je layan dekat GSC pada bulan Februari ni. Movie Titanic ni mengisahkan tentang seorang remaja perempuan kaya yang jatuh cinta dengan seorang pelukis miskin ketika mereka sama-sama berlayar atas kapal Titanic. Dan yes, cerita pasal kapal Titanic ni, apa yang akan terjadi tu memang sama macam sejarah kapal Titanic yang kita tahulah. Apa yang aku suka pasal movie Titanic ni adalah dia punya background music. Memang syadu gila bila layan dan kena je dengan mood movie filem Titanic ni. Dan bila aku layan movie ni sekarang dekat JSC, color dia tak macam movie-movie lama color dia lebih vibrant dan dah pun di-upgradekan sesuai dengan teknologi sekarang. Aku bagi movie Titanic ni 4 bintang daripada 5 bintang.